dah sampai ke RNR Seremban. Jom kita tengok kedai apa yang ada. Jom. Di sini ada pelbagai gerai. Sekarang kita berada di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Jom. Kami berada di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Jom. Take my hand and we can run like tigers underneath the sun. The moon is old, the night is young, and this is where we all belong. So now, come let your soul and mind unite. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Ini proses mencelup benang. Let's light up the sky. Baik. Baik adik-adik, yang ini pula kita boleh tengok ini adalah busana tradisional orang asli Johor. So tengok dia punya pakaian-pakaian orang asli dulu dekat Johor ni pun ada juga penempatan orang asli. Sekarang pun ada jugalah. Cuma tempat dia abang tak ingat kat mana. Tapi dah tak ramai dah, tak banyak dah. Okey. Seterusnya awak boleh tengok sini, nampak? Ini pula busana tradisional kaum India yang duduk di Johor jugalah. Ni sama jugalah, di mana-mana pun sama juga busana dia. Ini pun Let's light up the sky. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Now we're together. Saksikan tarian Zabin. Jom. Batu belah di tepi pantai. Jauh pandangan di Pulau Banton. Batu Hai, help, Zabin, ha. dengan bismillah kata dimulai. Dondang sayang, dondanglah sayang, pengantar, pengantar pantun. Dengan bismillah
sayang, tendanglah sayang pengantar, pengantar pantun. Jom kita tengok cara pembuatan batik ikat dan celup. Jom. Ini adalah permainan cakap. Jom. Ini permainan gasing petik. Banyak pulau, Sekarang kita berada di Masjid Sultan Abu Bakar. Sangat comel. daerah Galang banyak pulau. Kami berada di ruang masjid. Jikalau ada yang lagi galau, dondang ramai, mari berdondanglah sayang bersama Ucu. Kita berada di Danggang Park. Sekarang kami berada di Stadium Sultan Ibrahim. Jom. Sekarang kita berada di JDT Direct. Baju, topi, scarf, payung. Di sini juga ada pameran bola yang digunakan oleh pemain JDT. Ada sains juga. Di sini juga ada kitchen dan cawan.
dia berbeza lah, awak boleh tengok. Sebab kalau dengan Al-Quran kita dia agak berbeza sikit. Tapi sama je. Okey, isinya tetap sama. Ini pula adalah Al-Quran emas zaman Uthmaniyah juga. Dia juga ada Al-Quran dibuat daripada emas. 1135. Kalau untuk pengetahuan adik-adik semua, kain-kain kiswah ni bukan alat-alat yang digunakan. Okey. Alat-alat peralatan astronomi ni adik yang digunakan oleh tokoh-tokoh Islam zaman-zaman dulu. Okey. Macam ni. Banyak yang kita dengar pasal kiswah. Selalunya adalah pengetahuan ini. Sekarang ni kita berada di Galeri Aura Islam. Jom kita tengok apa yang ada. Ini pula ada Al-Quran emas Uthmaniyah. Di sini ada bekas sarung kunci Kaabah. Di sini pula ada pedang Sultan Muhammad Al-Fatih. Di sini ada pedang Sayyidina. Dapat juga pedang-pedang sahabat Nabi. Jom tengok. Sini juga terdapat berbagai peralatan astronomi. Kita dah sampai di Suzhou. Destinasi terakhir kita ialah warna-warna. Jom kita tengok.
shine.